Ibu, kenapa meja berselerak sangat ni? Saya tak ada nak kemas. Easy. Oh, faham. Boleh tak saya pinjam phone cikgu? Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah meja berselerak ni. Pakai? AI. Okay. Cikgu. Cara menyelesaikan masalah meja berselerak. Macam ni cikgu. Oh, menariknya. Cikgu boleh tengok magic tak? Magic? Magic apa? Magic benda ni. Uish, mana tu? Okay, mari saya buat. Pim, boom. Inilah produk kami cikgu. Uish, mana? Produk ni bernama Smart Desk Organizer. Lepas ni meja aku ni. Tak apalah, susunlah kejap. Pensel dengan pensel. Pensel warna dengan pensel warna. Pen dengan pen. Aku tak boleh meja sepah-sepah ni. Sakit mata. Okay, nasib sekarang ni kena susun dekat desk organizer aku ni. Pen dekat bahagian pen. Pensel color dengan pensel dekat bahagian pensel dengan pensel color. Sekarang buku pula. Kalau tak sepah meja aku ni, boleh buat kerja dengan tenang. Situasi yang anda saksikan tadi mungkin kelihatan biasa, tetapi yang sebenarnya sering berlaku dalam kalangan pelajar. Meja yang berselerak menyebabkan alat tulis sukar dicari, masa terbuang dan tumpuan terhadap pelajaran akan terganggu. Berdasarkan masalah tersebut, kumpulan kami telah masukkan satu inovasi yang dipanggil AI Smart Desk Organizer. Projek ini direka untuk membantu pelajar menyusun meja dengan lebih teratur menggunakan konsep artificial atau AI. Walaupun model kami hasilkan tidak menggunakan komponen elektronik, ia menunjukkan bagaimana teknologi AI boleh diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah harian di sekolah. Seterusnya, kami akan menerangkan apakah itu AI Smart Desk Organizer, bagaimana ia berfungsi, WSD yang terlibat, manfaat kepada pelajar, temu bual orang awal tentang projek tersebut dan bahan yang digunakan. AI Smart Desk Organizer ialah sebuah prototipe organizer meja yang direka khas untuk membantu pelajar menguruskan dan menyusun ruangan pelajar dengan lebih kemas, teratur dan sistematik. Projek ini dihasilkan sebagai penyelesaian kepada masalah meja pelajar yang sulit berselerak dan menyebabkan alat tulis dan buku sukar dicari serta mengganggu tupai semasa belajar. Organizer ini mempunyai beberapa ruang khas untuk menyimpan buku, pensel, pen, pembaris dan pemadam dan keperluan pembelajaran yang lain. Secara tersusun, pengguna dapat menyimpan setiap barang di tempat yang betul serta mencarinya dengan lebih mudah. Projek ini ialah dibangunkan berdasarkan konsep Artificial Intelligence ataupun AI. Secara keseluruhannya, AI Desk Smart Organizer bukan sekadar tempat menyimpan barang, tetapi merupakan satu inovasi yang bertujuan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kemas, selesa dan konduktif kepada para pelajar. Seterusnya, AI Smart Desk Organizer berfungsi dengan membantu pelajar menyusun meja belajar secara lebih sistematik menggunakan konsep kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. AI akan memberikan cadangan tentang tempat yang sesuai untuk menyimpan setiap barang berdasarkan jenis dan kekerapan penggunanya. Contohnya, jika seseorang belajar dengan lebih kerap, dia akan menggunakan pensel dan pemadam. AI akan mencadangkan supaya kedua-dua barang tersebut diletakkan di ruang yang paling mudah dicapai, manakala barang yang jarang digunakan boleh disimpan di bahagian lain. Dengan cadangan ini, pelajar dapat menyusun meja dengan lebih teratur, mencari barang dengan lebih cepat dan mengurangkan masa yang terbuang semasa belajar. Model yang kami hasilkan hari ini ialah prototipe fizikal untuk menunjukkan reka bentuk organizer. Kemudian, saya pula akan menjelaskan WSD yang terlibat. Projek AI Smart Desk Organizer kami menyokong 3 matlamat, iaitu pertama, SDG 4, pendidikan berkualiti, kerana projek ini membantu mewujudkan ruang belajar yang lebih kemas dan teratur. Apabila meja tersusun, pelajar dapat memberi tumpuan yang lebih baik semasa belajar serta meningkatkan produktiviti. Kedua, SDG 9, Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Kerana projek ini merupakan satu inovasi yang menggunakan konsep AI untuk menyelesaikan masalah meja belajar yang berselerak dengan cara yang kreatif dan praktikal. Ketiga, SDG 12, Penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab. Kerana prototipe ini boleh dihasilkan menggunakan bahan yang mudah diperoleh atau bahan kita semula. Ini membantu mengurangkan pembaziran dan menggalakkan penggunaan sumber secara lebih bertanggungjawab. Melalui ketiga-tiga SDG ini, AI Smart Desk Organizer bukan sahaja membantu pelajar mengurus ruang belajar yang lebih baik, malah menyokong pembangunan yang lebih mampan.
Antara bahan utama yang kami gunakan ialah cardboard sebagai struktur utama organizer kerana ia ringan, mudah dibentuk dan mempunyai ketahanan yang baik. Kedua, kami juga menggunakan pistol gam untuk mencantumkan setiap bahan supaya organizer menjadi kukuh dan stabil. Selain itu, pembalut hiasan digunakan untuk menutupi permukaan cardboard agar projek kelihatan lebih kemas, menarik dan profesional. Bagi proses pembinaan, kami menggunakan gunting untuk memotong bahan mengikut ukuran yang diperlukan, manakala pembaris digunakan bagi memastikan setiap ukuran tepat supaya hasil akhir lebih kemas dan seimbang. Walaupun bahan yang digunakan adalah ringkas dan mudah diperoleh, ia berjaya menghasilkan sebuah prototip yang praktikal dan kemas dan sesuai digunakan sebagai organizer meja belajar. Pertama, projek ini dia membantu memastikan meja belajar sentiasa kemas dan tersusun. Yang kedua, projek ini dapat menjimatkan masa kerana pelajar tidak lagi perlu mencari alat tulis atau buku yang hilang di atas meja yang berselerak. Ketiga, ruang belajar pula lebih teratur dan lebih kemas dan lebih luas lah kerana dia dapat meningkatkan fokus dan produktiviti semasa belajar. Selain itu, AI Smart Desk Organizer juga membantu memupuk sikap disiplin dan tanggungjawab atas murid dengan menggalakkan pelajar menyimpan setiap barang di tempat yang betul selepas digunakan. Teacher, tanya sikit boleh tak? Nak tanya apa tu? Teacher, berdasarkan saya punya projek tu, adakah meja berselerak merupakan masalah di sekolah? Okey, melihat kepada apa yang kamu dah buat tu, ya, memang yang tu sebab terutamanya guru kalau masuk ke kelas, perkataan pertama yang dia akan cakap adalah kemas meja anda, simpan buku-buku yang tak berkaitan. Jadi, memanglah kamu punya penghasilan tu adalah salah satu daripada menyelesaikan masalah guru secara tidak langsung. Okey, seterusnya, adakah AI Smart Desk Organizer dapat menyelesaikan masalah ini? Ya, contohnya kita tengok bila untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran berkesan, kita perlukan tempat yang kemas dan suasana yang bersih. Jadi apabila teratur dan kemas, maka sesi pembelajaran akan jadi lebih baik. Bila lebih baik, maka akan tercapailah objektif pembelajaran secara tidak langsung. Last saja. Apakah kelebihan yang teacher nampak pada projek kami ini? Pertama, satu, kos dia rendah dan dia boleh dihasilkan oleh pelajar sendiri. Dan juga material dia cantik. Contoh kita boleh sesuaikan kalau pelajar suka bunga, boleh guna bunga. Kalau yang suka geometri, boleh guna set geometri. Secara tidak langsung, dia mencantikkan suasana dan menceriakan keadaan dan mengemaskan meja pelajar. So sangat banyak kelebihan lah untuk Okey, sir. sekolah sama-sama.